Ramai tanya saya, macam mana Kimi nak cari kedai yang ada optometris? Senang je bang, abang cari jenama Kanta Kimisha ni. Kanta Kimisha memang kita banyak bekerjasama dengan optometris macam ni. Especially dekat luar bandar kan, tak banyak kedai ataupun pusat optometri yang memang ada optometris tau. Jadi memang saya dah pilihkan, nanti boleh set dengan saya punya admin nak cari optometris. Admin saya akan tolong awak carikan optometris yang berhampiran dengan awak. Terutamanya kawasan-kawasan yang bandar-bandar kecil, sebenarnya dia tak ramai sangat optometris yang ada. Jadi orang nak cari pun susah. Yang ni macam ni, Yun Optometri ni dekat Kota Belud, Sabah. So macam ni, contoh mesin macam ni, Puan Yun ada ni dengan kita check fundus ni kan. Kalau fundus ni nak tengok belakang mata macam ni, saya rasa kalau dekat Kota Belud ni dia seorang je ada. Dengan hospital lah. Selain daripada hospital korang boleh pergi check, mungkin kat sini korang boleh check untuk check kesihatan belakang mata. Ni pun harga dia murah saja guys. Mampu milik lah, tak adalah murah tapi mampu milik. Frame dengan lens yang paling basic RM88 pun dah dapat dah. Kalau nak bingkai berjenama pun ada banyak pilihan kat sini. Jadi kalau korang nak check mata, nak buat spek apa semua ni, korang cari Kimisha Lens. Sebenarnya banyak manfaat lain yang korang akan dapat.